Ah, ni live dari pejabat ni. Oh, ini memang betul-betul ada hikmah. Ada hikmah apa isu yang berlaku sekarang ini telah menyatukan bangsa Melayu, bangsa Islam, yang mana gabungan tak kira memikirkan parti politik, di mana kerjasama yang begitu erat demi agama Islam. Lihatlah Dataran Merdeka. Dataran Merdeka penuh, di bawah LRT penuh, Masjid India penuh, dan sedang menghala ke Dataran Merdeka makin bertambah. Sekarang baru jam lebih kurang pukul 2 lebih. Lihatlah, makin bertambah akan datang. Dan di bawah ini, daripada jalan besar, lihatlah, sedang lihat akan memenuhi Dataran Merdeka demi agama Islam. Syukur, alhamdulillah, agama Islam, bangsa Melayu mula sedar. Dianggarkan, tak tahu nak bilang, tak tahu dah berapa jumlah ni. Ini kalau stadium Shah Alam, 5 stadium belum tentu boleh masuk. Lihatlah di bawah LRT, di laluan LRT bawah penuh, Masjid India penuh. Ini dia pentas utama yang dibina, yang dibangunkan baru sebentar tadi, lebih kurang dalam pukul 10 pagi tadi dipasang. Lihatlah kehadiran bangsa Melayu. Sarang tabuan jangan dijolok. Makin mendatang. Lihatlah. Sedang memenuhi Dataran Merdeka.